Hai korang, kembali lagi ke Anissa Faya Channel. Okay guys, so kita nak unboxing barang-barang daripada Eko. Okay, so jom kita start. Let's go. Okay, so first kita nak unboxing yang ni dulu. Ni chewing gum. Chewing gum ni saya beli dua sebab satu ni murah sangat-sangat, RM1 ke apa tak. Jom kita buka. Ni saya beli yang first ni, saya beli kat PSK. Unboxing Korang memang kalau nak beli, korang kena rasa-rasa. Dia ada dua tau. Dia ada chewing gum jenis bulat. Lepas tu ada jenis macam ni. Tarik. Bukan jenis yang bulat besar tu. Oh, macam lah. Jadi macam ni. Macam ni. Kebelah kita makan dua. Maksudnya barang kedua, let's go. Chewing gum ni dia double mint tau, jadi dia apa? Dia min sikit lah. Okay, so kita unboxing yang barang kedua. Dia macam ni tau. So saya makan dua-dua macam tu. So kita pergi yang barang kedua, let's go. Okay, jom kita unboxing yang barang kedua pula. So, barang kedua adalah kita beli white ni untuk sekolah ke macam meja kotor ke apa kan. So saya bawa lah. Ni ada 100 pieces lagi tau. Tebal, tapi kalau korang tak ambil, korang memberat lah. So ni kita dah unboxing. Dia bau dia memang wangi betul lah. Kalau mesti tak Eko So kita unboxing yang barang ketiga. Let's go. Okay, so kita nak unboxing barang ketiga pula. Barang yang ketiga adalah ni. Kita beli sharpener. So sharpener dia tu jenis macam ni tau. Jenis macam ni. Gitu. So dia dapat berapa pieces entah. 1, 2, 3, 4. Yang pink, ada hijau, ada coklat, ada biru. So kita nak unboxing yang barang yang keempat. Ni pula. So ni selotip. Selotip memang wajib kena restore sebab saya kan tak ada buat live board lah, apa lah kan. Memang wajib lah. Wajib buat di sekolah lah. So dah ada. So kalau korang nak guna tu, korang kena buang di hijau ni. So kita bagi yang barang ke-5. Let's go. So kita nak unboxing gum pula. So ini selalu saya pakai dan selalu dia gum keras yang tu. Kita pakai ni. So kita unboxing guys. Dapat 4. Dia glue stick lah. Selalu kan kalau korang punya itu kan dia tak ada. So dia akan dapat 4 terus. Tengok dalam dia. Keras lah dalam buka dia. Ni. Nampak dia macam ni kan. Nanti korang kena tengok-tengok. Dah jadi macam biasa. Nampak tu. Wajib di store lah. Kan dia elok. Nampak tu. So okay dah. Terus je kena take sampai belum. Okay, so kita nak isi kat dalam paper box sebab besok ada hari keusahawan tapi tak belajar kot rasanya. So jom kita start. Let's go.
Okay, saya review barang-barang dekat pencil box saya ni. Memang wajibnya restock dah. So first, saya memang suka beli pencil box besar-besar. So yang barang pertama yang saya beli, ni saya beli sharpener besar pun tak tajam. Lepas tu yang ni pun rosak dah. Tapi ni boleh main gasing. Lepas tu kita ada 2 pensel tekan dan 1 pensel kayu. Sabar. Ni 2 pensel kayu tajam. Lepas tu kita ada pen, ada penyepit, ada dakwat pensel juga, selotip. Ni gum boleh restock betul lah. Pemadam, lepas tu pembaris gunting, pembaris bulat, lepas tu pemadam, dakwat gum tu, yang ni. Lepas tu lagi satu ni. So barulah saya masukkan tu, jangan lupa kita nak ambil ni. Yang satu, selotip satu, dah tu je. Sabar je kalau yang ni. Ya. Okay lah guys, itu saja konten kita pada hari ini. Kita ada gum, chewing gum 2. Lepas tu kita ada gum ni stick. Lepas tu kita ada selotip. Selotip ni dapat 8. Nampak selotip ni. Dia selotip ni memang sangat mudah. Dia kalau korang buat blind board ke apa, dia mesti akan tak nampak warna kuning tu kan. So let's go. Lepas tu kita ada sharpener je. Sharpener. So itu saja konten kita pada hari ini dan terima kasih kerana sudi tengok video saya. So bye bye. Terima kasih kerana tengok video saya. Bye bye.